Hutang makin banyak tapi gaji tetap sama. Masalahnya bukan pinjaman, tapi cara yang urus. Senaraikan semua hutang, pinjaman peribadi, kad kredit, koperasi, tulis jumlah dan ansuran bulanan. Dahulukan hutang yang paling mahal, bayar dulu hutang faedah yang tinggi untuk elakkan jumlah makin membesar. Jangan tambah hutang baru. Selagi hutang lama belum stabil, stop pinjam untuk benda yang tak perlu. Runding dan susun semula bayaran. Bincang dengan pihak kewangan untuk ansuran yang lebih ringan dan terancang. Disiplin bayar tepat masa. Bayar ikut jadual supaya tak kena denda atau rekod kewangan terjaga. Hutang tak salah. Yang salah bila kita tak urus dengan betul. Nak tahu cara ringankan komitmen bulanan? DM untuk semakan secara percuma.